Suatu hari, Aisyah berdiri sendirian, merenung setiap sudut kelas. Kemah safe home yang pernah menjadi saksi bisunya terhadap segala pengorbanan yang telah dicurahkan. Kenangan indah yang dia cipta bersama anak-anak didiknya kini bertukar menjadi mimpi ngeri. Sebuah trauma yang dia sendiri tidak akan mampu pulihkan. Semuanya hancur hanya disebabkan sebuah fitnah cyber yang dilemparkan oleh seseorang menyebabkan apa yang dia impikan selama ini musnah dalam sekelip mata. Dengan tangan yang bergetar-getar, Cikgu Aisyah memandang pisau tangan yang berada dalam kotak pensilnya. Apabila jiwanya tidak lagi mampu menanggung derita, beban dan tekanan yang menghimpit dirinya dalam kegelapan, dia tekad untuk mengambil keputusan yang tidak pernah dibayangkan oleh sesiapa, termasuk dirinya. Jangan, Cikgu! Nana sempat menarik tangan Cikgu Aisyah jauh daripada pisau itu. Pisau yang digenggam erat oleh Cikgu Aisyah jatuh ke lantai. Dan pada itulah Cikgu Aisyah tidak mampu menahan sebabnya. Nana yang masih lagi terkejut dengan pemandangannya sebentar tadi merangkul tubuh Cikgu Aisyah, memeluknya. Jadi, Nana dan Puan Zaleha duduk santai mengelilingi meja mesyuarat yang penuh dengan fail, seakan bersembang sambil memperkenalkan latar belakang masing-masing. Tolong jaga sikit tau. Kita ni Biro Perlindungan Hak Pendidikan kot. Takkan isu kecil macam ni kita tak boleh settlekan. Ni, tengok ni. Berapa banyak kes sekolah yang kita dah settlekan. Banyak tau. Boy, bukan main Cik Jadi. Sembang bukan main lagi kencang. Tapi ada betul juga apa yang Cik Jadi cakap. Puan Zaleha, fokus kita as Biro ni memang tugas kita nak lindungi emosi dan hak kebajikan guru. Takkan isu macam ni selagi gigi kita je. Tapi kita kena ingat, kita ni bukan setakat belajar dalam mata meja je. Kita ni kena jadi pelindung, perisai terakhir untuk mana-mana cikgu yang ditindas. Buat kata orang putih naik MR. Betul tu Puan. Kita ni sebagai Biro Perlindungan Hak Pendidikan, kita kena jaga guru semua. Kita bukan je menjalankan tanggungjawab kita secara tulus. Kita kena ambil tindakan kepada orang yang mengganggu guru dari segi ugutan, fitnah ataupun gangguan. Selain tu, kita juga jadi orang tengah bagi pihak ibu bapa, kementerian dengan pihak guru, so that semua masalah dapat diselesaikan dengan cara yang betul. Tak adalah orang settlekan masalah dengan sebarkan fitnah dekat media sosial macam zaman sekarang ni. Betul-betul saya setuju dengan korang berdua. Sebab itulah tujuan utama kita adalah untuk memastikan keadilan ditegakkan, maruah guru dipelihara serta hak murid terus terjamin. Tiba-tiba, pintu mesyuarat diketuk bertubi-tubi dengan sangat kuat. Pintu ditolak kasar, sosok tubuh yang boleh dikatakan tua di mamah usia. Puan Aida masuk dengan keadaan cemas, tudung agak tidak terurus dan mukanya penuh dengan air mata. Puan Zaleha, Jadi dan Nana terkejut dengan wanita di hadapan mereka. Kenapa kita duduk di lokasi kita satu macam ni? Anak saya Cikgu Aisyah. Nyawa dia. Tisu. Terima kasih saya Cikgu Aisyah. Dia anak baik. Dia cikgu yang baik kat sekolah. Kenapa semua orang tuduh dia macam ni? Saya tak sanggup tengok kita cikgu macam ni. Saya sebagai ibu dia tak sanggup tengok dia macam ni. Kenapa mereka layan anak saya macam ni? Tangisan seorang ibu akhirnya meruntuhkan tembok birokrasi. Aduan yang telah rasmi dibuka membawa kita kembali ke detik hitam di mana segala-galanya bermula pada hari pendaftaran bagi kelas tingkatan 1. Keadaan kelas yang riuh rendah dengan suara murid-murid yang baru yang seronok bersembang
rancak sesama mereka. Assalamualaikum Puan. Puan siapa ya? Mak kepada siapa? Kenapa Puan ada kat sini? Waalaikumsalam. Saya ibu pada Khadijah. Saya datang sini, saya nak teman dia sebab Khadijah ni hari pertama sekolah. Jadi dia ni takut juga orangnya. So saya nak teman dia. Lepas tu kesian pula kat dia, anak tunggal pertama. Jadi tak dengar. Boleh ke cikgu? Boleh. Saya mulakan kelas dulu ya. Langkah kaki Cikgu Aisyah mula beredar dan menuju ke hadapan kelas. Tangannya mencapai pen marker untuk menulis namanya di papan putih. Cikgu Aisyah. Nama yang diperkenalkan olehnya kepada murid. Selesai menulis, badannya memusing untuk berhadapan dengan murid-murid. Selamat pagi cikgu. Memandangkan hari ini hari pertama sekolah, kita kadakan sesi perkenalan dulu. Boleh? Boleh. So saya akan start dulu dengan diri saya. Nama saya Cikgu Aisyah binti Muhammad. Okey, dapat? Awak semua boleh panggil saya Cikgu Aisyah. Okey, good. Kalau macam tu saya nak mulakan dengan perkenalan dengan awak dulu. Hai semua, nama saya Sarah. Saya suka melukis. Bagus Sarah. Sekarang kamu pula. Nama kamu apa? Baik, cikgu. Nama saya Amin. Saya suka main bola sepak. Okey, bagus Amir. Sekarang giliran kamu pula. Apabila sampai sahaja pada giliran Khadijah, suasana kelas terus menjadi sunyi sepi. Khadijah terkaku, seolah-olah diserang oleh satu tatapan yang tajam daripada rakan kelasnya. Badannya mula menggigil, mukanya pucat dan walaupun murid-murid lain berbisik sesama mereka, Khadijah tetap memilih untuk tunduk dan memandang ke meja. Kenapa dia diam je? Sewaktu itu, Khadijah tak mampu berkata apa-apa. Dia mula menunduk kepalanya, tangannya menggenggam hujung baju sekolah. Nama awak Khadijah kan? Tak apa, jangan takut. Awak semua jangan gelakkan dia tahu. Yang bisik bukan untuk dia. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan kelas yang baru. Okey? Selepas kelas tamat, Cikgu Aisyah menuntut para pelajar dan ibu bapa untuk pulang. Ibu Khadijah menghampiri Cikgu Aisyah. Khadijah, kau pergi kat kereta dulu. Nanti ibu datang nak cakap dengan ibu kamu juga. Cikgu, saya nak cakap. Kenapa cikgu suruh anak saya duduk tadi? Puan, saya tak ada berniat pun nak buat Khadijah macam tu. Saya memang saya tak ada apa-apa pun. Saya tahu dia gementar sebab tu saya suruh dia duduk. Saya faham perasaan dia. Betul tak? Sebab tadi tindakan cikgu tu, anak saya malu tau. Saya minta maaf Puan, tapi saya memang suruh sebab saya nak bagi dia keyakinan je. Keyakinan macam mana? Tindakan tu menyebabkan anak aku tak ada keyakinan diri. Hilang keyakinan diri dia. Aku harap kau faham perasaan anak aku macam mana. Sorry Puan. Sorry sangat. Kau silap pun. Semenjak dari itu, Cikgu Aisyah sering diganggu oleh Ibu Khadijah, iaitu Sofia, dengan menelefon hampir setiap masa untuk bertanyakan setiap perkara berkaitan dengan anaknya di sekolah. Telefon berbunyi lagi. Cikgu Aisyah yang pada mulanya tertekan, kali ini berubah cemas, takut, gelisah. Nombor yang sama macam lagi ni. Serabutlah. Siapa ni Takkanlah malam-malam macam ni pun nak ganggu aku. Aku tengah cuti kot. Takkanlah. Perempuan ni, asal tak angkat call? Dah berkali-kali call kau tak angkat. Aku nak tanya pasal ujian anak aku je. Kenapa dia nak bangkar jawapan anak aku ni? Sebab
kau lah. Anak aku ni hilang semangat. Sebab kau lah aku tak berkawan. Sambut lah. Macam mana? Beberapa minggu pun sudah berlalu, sedikit demi sedikit, Khadijah mula berubah. Dia mula tersenyum dan mula bermain bersama rakan-rakannya. Walaupun masih pemalu, sekurang-kurangnya dia tidak lagi bersendirian. Cikgu Aisyah kurang risau akan sikap Khadijah tersebut. Khadijah, jom main. Duduk. Main. Khadijah main, Khadijah. Tiba-tiba, ketika mereka bermain, ada satu kejadian yang membuatkan Cikgu Aisyah mula tersentak kembali. Kau ni tak boleh main ke? Aku yang tadi main. Engkau yang asyik kalah, lepas tu kau nak mengaku kau menang. Kau yang tak boleh main. Patutlah kau tak ada kawan. Minta maaf Khadijah. Aku tak sengaja. Khadijah! Pada waktu malam, Khadijah bersama ibunya di rumah. Khadijah mendengar perbualan ibunya bersama Cikgu Aisyah. Hello, ini Mak Khadijah ke? Saya Cikgu Khadijah. Saya nak minta pun datang ke sekolah boleh sebab anak pun terlibat dengan pergaduhan kat sekolah tadi. Boleh ke puan? Anak aku dah cerita dah. Benda ni kat aku. Aku tak ada bentuk. Anak aku tak salah. Anak dia yang dulu buat anak aku. Jadi kenapa aku nak bunyi pula? Aku minta maaf. Tengah-tengah bukan salah anak aku. Tapi puan kena datang sebab nanti lagi isu ni lagi teruk. Sebab diorang nak rekod polis. Saya harap puan boleh datang sebab benda ni akan libatkan pihak lebih berkuasa. Sekarang ni anak aku tak salah. Kau jadi cikgu memang tak pandai buat kerja kan? Tak buat laporan? Buat lah. Tapi puan, benda ni penting. Tolonglah, sekali je datang. Kau lah. Ibu, kenapa ibu marah cikgu? Khadijah. Ibu nak tolong Khadijah je. Khadijah, faham apa yang ibu cakap sekarang? Sekarang ni, ibu nak tolong Khadijah. Nak jaga Khadijah. Kenapa susah sangat nak faham? Tahu tak, cikgu tu dah jatuhkan maruah Khadijah. Kenapa susah sangat nak faham apa yang ibu cakap ni? Malam itu, buat pertama Anak dia kali, ibu langsung. Khadijah mula menyalahkan dirinya sendiri. Aku datang ni nak cakap dengan kau. Aku kena tiadakan laporan, tahu tak? Kenapa kau tak jaga anak aku? Elok-elok. Pandai buat kerja ke tak? Ini semua salah kau. Kalau kau jaga anak aku elok, dah lama aku tak kerja laporan. Puan, aku tak sekolah. Kenapa nak hantar dekat sana? Dia tak saya je. Tak ada saya. Dia pun tak ada. Selepas sahaja pulang daripada rumah itu, perasaan marah Sofia masih belum mereda. Tanpa berfikir panjang, dia membuka telefon bimbitnya dan mula menaip satu hantaran di media sosial. Peringatan untuk semua ibu bapa. Hati-hati hantar anak ke sekolah. Ada guru
ramai mula menghukum cikgu tersebut. Main telefon lah kejap. Setiap komen ibarat sebilah pisau. Sedikit demi sedikit, kenapa ia melukakan hati seorang guru yang tidak mampu mempertahankan dirinya. Mereka tak tahu pun cerita yang Bukan sahaja media sosial, malah nombor telefon peribadinya turut tersebar. Sejak hari itu, hidup Cikgu Aisyah tidak lagi tenang. Di pejabat pengetua, Aisyah masuk untuk bersua muka dengan pengetua sekolah itu, Puan Humairah. Tekanan yang dialaminya semakin tidak terkawal. Minta maaf semua tapi saya nak jumpa sangat pengetua. Pengetua, saya nak buat aduan sikit tentang Mak Khadijah. Mak Khadijah selalu kacau saya setiap malam, setiap hari dekat rumah. Waktu saya cuti pun dia kacau saya. Macam mana ni pengetua? Dia datang rumah saya tanpa henti, pengetua dia call saya. Macam mana pun nak tolong selesaikan masalah ni Tuan, tolonglah saya. Mungkin dia cuma terlalu risau anak dia kot. Cuba bersabar dulu. Jangan besarkan masalah ni. Tapi Puan, saya dah tertekan sangat dah Puan. Bolehlah tolong saya Puan. Betul Puan. Anak saya berat tinggi Puan. Sekarang ni tolong dia Puan. Saya sebagai ibu takkanlah saya tak ambil berat pasal dia. Kita lihat dulu keadaan ni. Cuba bersabar. Buat masa ni cuba mengajar seperti biasa. Sekarang ni saya ingin membuat aduan rasmi tentang anak saya. Anak saya ni diganggu dan ditindas oleh ibu seorang murid sehingga menjejaskan dia punya emosi. Baiklah Puan, kami akan menjalankan siasatan yang seterusnya. Saya minta Puan Aisyah, Cik Aisyah untuk sign kat sini. Terima kasih Cikgu Aisyah. Kami akan melanjutkan siasatan yang seterusnya. Okey, kes ini akan diambil mengikut prosedur yang betul lah. So, Puan Aisyah dengan Puan Aida jangan risau, okey? Semuanya akan berjalan dengan lancar. Baiklah, sementara kes ini diselesaikan, tugas Cikgu Aisyah akan diambilkan oleh pihak kami. Jadi Cikgu Aisyah akan diberikan cuti. Terima kasih semua. Saya harap masalah saya ini dapat diselesaikan dengan baik dan saya harap sangat perkara ini dapat diselesaikan dengan cepat. Terima kasih semua. Semenjak hari pertama jadi menggantikan Cikgu Aisyah, dia menghubungi Sofia berkali-kali untuk bertanyakan atau meminta izin sesuatu walaupun hal remeh tentang Khadijah. Hello, Hello? Puan Sofia ke? Ya, saya John Daniels. Jadi saya dari sekolah Guru Khadijah. Miss, saya nak tanya Puan, jika ada salah pangkal kan? Kan Puan kata tak boleh gunakan dalam kertas jawapan Khadijah. Tanda apa yang boleh saya guna? Buat tanda segitiga je. Tanda segitiga ke? Okeylah Puan, terima kasih tau. Okey. Hello. Hello Puan. Ni saya jadi lagi. Puan, tapi kan ada Puan tanda segitiga ni, dia sesuai untuk jawapan yang sepatutnya betul. Jadi tanda apa yang saya boleh guna? Buat je lah tanda bangkah. Tanda bangkah lagi. Okeylah Puan, terima kasih tau. Okey. Ini jelas mengganggu penharan Sofia. Setelah beberapa hari menjalankan siasatan, pihak Biro Perlindungan
hak pendidikan akhirnya hadir ke sekolah bagi mendapatkan penjelasan daripada semua pihak. Semua bukti telah dikumpulkan termasuk rakaman panggilan telefon, tangkapan layar hantar media sosial dan kenyataan saksi. Hari ini merupakan hari penentuan bagi kes yang telah mengamparkan sekolah tersebut. Hai semua, terima kasih kerana hadir pada pagi ini. Kami dari BPHP, kami bukan datang untuk mencari siapa yang menang ataupun siapa yang kalah, tapi kami datang untuk mencari kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. Okey, setiap orang akan diberikan peluang untuk bercakap. Tak ada siapa pun akan dipotong percakapannya. Jadi, kami akan mendengar setiap satu pihak apa masalah dan apa yang menjadi punca masalah dia. Okey? Terima kasih kepada pihak BPHP kerana hadir ke sekolah ini. Saya berharap siasatan ini dapat menyelesaikan masalah yang timbul di sekolah ini. Baguslah pun korang semua datang. Aku memang nak jumpa semua pihak atasan ni. Aku nak tahu kenapa korang semua tak ada seorang pun support anak aku ni. Baik Puan, boleh tak Puan ceritakan apa yang berlaku menurut pandangan Puan? Sejak hari pertama sekolah, anak aku tiap kali balik mesti menangis. Lepas tu, cikgu pun duk telefon aku setiap kali anak aku ada masalah. Lepas tu, aku pula yang nak kena panggil pergi sekolah sebab anak aku bergaduh. Ini yang aku sebagai ibu dia ni, kalau tak ada orang lain, siapa lagi nak pertahankan anak aku ni? Tak ada siapa. Betul tu Puan. Sebagai seorang ibu, Puan mesti akan mempertahankan anak Puan. Tapi, adakah Puan fikirkan tentang Cikgu Aisyah? Puan, sepanjang siasatan dijalankan, kami dapati Puan telah menelefon Cikgu Aisyah di luar waktu bekerja. Bahkan, Puan sendiri telah menyerang Cikgu Aisyah di rumah Cikgu Aisyah sendiri. Selain tu, saya dapati juga Puan telah memuat naik satu hantaran yang boleh menimbulkan fitnah dan berbau penghinaan terhadap Puan Cikgu Aisyah. Aku nak tahu orang semua ni tahu perkara sebenar. Tapi Puan, perkara yang Puan tulis tu hanyalah berdasarkan sebelah pihak sahaja. Puan tak dapatkan lagi penjelasan daripada Cikgu Aisyah sendiri. Puan tak dengar pun lagi apa yang Cikgu Aisyah nak jelaskan, apa yang terjadi kepada Khadijah. Tapi Puan, yang lebih menyedihkan ialah lepas hantaran itu tulah, ramai netizen yang cuba menghubungi Cikgu Aisyah dan menghina beliau dengan kata-kata yang tak baik. Terpaksa yang isu itu dah terpaksa Cikgu Aisyah ambil cuti dari pekerjaan dia. Saya juga ingin mengaku kesalahan saya. Semasa Cikgu Aisyah datang mengadu kat saya tidak mengambil sebarang tindakan. Saya sangka perkara ini adalah perkara yang biasa, salah faham antara pihak cikgu dengan pihak murid. Saya tidak sedar keadaan ini telah menjadi begitu serius. Saya memohon maaf pada Cikgu Aisyah kerana kekilafan ini. Secara jujur, tak pernah berniat untuk menyakiti hati Khadijah. Saya dah buat bermacam-macam. Saya bagi dia mempunyai kawan, saya buat sudut permainan untuk dia dan saya bercakap dengan lembut dengan dia. Saya cuma mahu dia mempunyai kawan dekat sekolah. Itu saja. Cikgu, maafkan saya. Sebenarnya, cikgu tak pernah marahkan saya. Cikgu selalu tolong saya. Saya yang takut. Saya yang tak berani bercakap. Sebenarnya, saya yang mulakan pergaduhan hari itu. Apa Khadijah? Kenapa tak bagi tahu ibu? Saya cuba beritahu, tapi ibu selalu marah. Saya takut ibu marah. Selama ni, ibu ingat ibu tak melindungi Khadijah. Rupanya, ibu dah menyakiti hati orang lain. Saya faham perasaan seorang ibu. Saya pun ibu juga. Saya risau pasal anak saya. Tapi Cikgu Aisyah ni juga manusia. Dia punya hati. Dia ada perasaan. Cikgu, saya minta maaf. Saya terlalu ikut sangat emosi saya. Saya tak pernah cuba untuk faham apa yang cikgu rasa. Tak apa Puan, saya dah maafkan Puan lama dah. Saya pun nak tengok Khadijah berjaya. Kita semua nak tengok Khadijah berjaya. Saya tak dendam dengan siapa-siapa pun. Baiklah,
Hari ini kita belajar satu perkara. Apabila komunikasi terputus, prasangka akan mengambil tempatnya. Apabila emosi menguasai akal, fitnah akan tersebar. Tapi apabila rasa hormat hilang, semua orang jadi mangsa. Cikgu, ibu bapa, pihak sekolah semua ada tanggungjawab masing-masing. Tapi beza peranan lah. Cuma bezanya ialah kita tetap ada matlamat yang sama. Matlamat kita nak jamin masa depan anak-anak kita dengan terima pendidikan yang terbaik dalam keadaan sekolah yang harmoni dan selamat. Okey, berdasarkan hasil siasatan kami mendapati Cikgu Aisyah tidak melakukan sebarang kesalahan ataupun kecuaian dalam menjalankan tugasnya. Namun begitu, kami juga melihat bahawa komunikasi antara sekolah dan ibu bapa perlu diperkukuhkan supaya kejadian ini tidak dapat berulang lagi. Mulai hari ini, setiap aduan ibu bapa akan melalui saluran rasmi sekolah. Guru juga akan diberikan perlindungan sekiranya berlaku gangguan atau ubutan. Saya akan memadam semua hantaran yang telah saya hantar di media sosial. Jadi saya juga akan buat permohonan maaf secara terbuka kepada Cikgu Aisyah. Terima kasih Puan Sofia. Mengakui kesalahan bukannya kelemahan, tetapi ia adalah permulaan untuk satu perubahan. Hari itu, tiada siapa yang benar-benar menang, tiada siapa juga yang benar-benar kalah. Yang menang hanyalah nilai hormat, kejujuran dan keberanian untuk mengakui kesilapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini Kementerian Pendidikan ingin mengeluarkan kenyataan rasmi terhadap insiden yang berlaku di sekolah melibatkan seorang guru yang telah menjadi mangsa gangguan dan tekanan daripada ibu murid. Hasil siasatan mendapati bahawa budaya menyalahkan guru tanpa asas berbeza telah memberi kesan yang sangat buruk terhadap sistem pendidikan negara. Guru bukan sahaja berdepan dengan tekanan daripada ibu murid, malah ada yang menjadi mangsa ubutan, penghinaan serta serangan secara kesan oleh ibu bapa. Keadaan seperti ini telah menyebabkan ramai guru mengalami tekanan emosi, hilang motivasi untuk mengajar dan ada yang terpaksa mengambil cuti kerana mengalami trauma. Guru yang terlibat dalam insiden ini telah diberikan cuti rehat serta menerima sesi kaunseling dan sokongan psikologi bagi memastikan beliau dapat pulih sebelum kembali bertugas semula. Kementerian juga tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu yang mengganggu keselamatan warga sekolah. Ibu bapa yang melakukan ubutan dan pencerobohan ke kawasan sekolah akan dikenakan tindakan undang-undang serta samar mengikut peruntukan yang telah ditetapkan. Kami berharap agar masyarakat memahami bahawa pendidikan ialah tanggungjawab bersama. Jadi, sekolah, guru dan ibu bapa perlu saling menghormati serta bekerjasama demi memastikan perkembangan murid berlaku dalam suasana yang aman dan harmoni. Semoga kejadian ini telah menjadi pengajaran kepada semua pihak agar sentiasa berfikiran rasional sebelum membuat tuduhan atau tindakan yang beremosi. Sekian, terima kasih. Sewaktu di pejabat pengetua, mereka sedang berbincang antara mereka, iaitu pengetua sedang berbincang dengan Jadi dan Nana. Dalam waktu yang tegang, mereka berfikir dan sedih akan peristiwa itu berlaku. Terima kasih kerana datang membuat siasatan. Apa yang berlaku kepada cikgu kami benar-benar menyedihkan. Beliau hanya menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pendidik. Namun, beliau telah dimarahi, dihina dan dipersalahkan tanpa diberi peluang menjelaskan keadaan sebenar. Akibat tekanan tersebut, beliau mengalami trauma sehingga tidak mampu mengajar seperti biasa. Kami sangat berharap pihak kementerian dapat membantu memulihkan keadaan ini. Puan Pengetua, kami telah meneliti semua bukti dan laporan yang telah diberikan. Jadi kami mendapati Cikgu Aisyah tidak bersalah dan berita yang ditularkan oleh Puan Sofia kami dah minta untuk diambil balik. Kami akan memastikan kebajikan guru dan tindakan sewajarnya akan didapati untuk pihak yang bersalah. Selain itu juga kami akan memastikan murid yang turut menjadi mangsa akan
diberikan rawatan selanjutnya seperti pemulihan supaya mereka tidak lagi dibelenggu dengan rasa takut lah. Walau bagaimanapun, JD tidak berputus asa untuk meningkatkan semangat Cikgu Aisyah. Cikgu Aisyah sedang duduk termenung di rumah bersama ibunya. Wajahnya masih kelihatan tidak ceria. Tiba-tiba, JD datang, ketuk pintu rumah dan meminta izin untuk bersembang dengan Cikgu Aisyah. Jadi Pagi Monaida. selamat pagi. Boleh saya jumpa Cikgu Aisyah sebentar? Boleh. Sekarang Aisyah perlukan agar semangat daripada kamu. Duduk dulu ya. Duduk ya. Baca 5 ayat. Jadi buat apa kat sini? Cikgu Aisyah apa khabar? Jauh lah, jadi duduklah sini, saya tak dengar. Baik. Kenapa jadi datang? Cikgu Aisyah apa khabar? Sihat? Sihat. Macam mana keadaan Cikgu Aisyah sekarang? Bolehlah. Baiklah, saya ada sesuatu nak cakap dengan secara peribadilah. Saya tahu apa yang berlaku ni sangat menyakitkan hati kita, terutamanya hati Cikgu Aisyah. Saya faham keadaan Cikgu Aisyah, tapi percayalah, bukan Cikgu Aisyah sahaja yang terlibat dalam masalah seperti ini. Banyak lagi cikgu yang kat luar sana yang tak dapat boleh dikesan oleh PPHP kita dan guru-guru sekolah. Tapi apa yang penting ialah cikgu tak putus asa. Cikgu tak putus asa untuk mendidik Khadijah. Cikgu tak putus asa untuk mengajar murid-murid Khadijah seperti yang orang yang Khadijah. Tak. Cikgu tetap bersemangat untuk mengajar di kelas. Orang yang macam cikgu lah kita yang perlukan. Jangan biarkan kesilapan orang lain mematahkan semangat cikgu. Teruskan berlangkah. Kami ada berada bersama anda. Terima kasih JD dengan kata-kata JD tadi. Saya rasa lebih semangat dan rasa lebih yakin lepas saya dengar kata-kata JD tadi. Tapi saya masih rasa takut untuk pergi sekolah. Jangan takut cikgu. Saya cuba untuk teruskan menjadi cikgu yang baik kepada semua orang. Tapi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada JD dengan pihak berkuasa. Sama-sama. Apa-apa, bagi tahu je kita. Boleh, thank you. Nah, minumnya JD. Terima kasih Monaida. Terima kasih Cikgu Aisyah. Terima kasih tolong anak makcik. Kalau tak ada kamu, habis dia. Tak apa Monaida. Ini sebagai kami PPHP, ini adalah tugas kita. Jangan Terima kasih banyak. Hai Khadijah. Boleh saya duduk sini? Boleh? Saya kena siapa awak? Awak yang selamatkan cikgu kesayangan saya, Cikgu Aisyah. Sebenarnya, saya rasa bersalah dengan dia. Saya tak tahu nak buat apa. Nasib baik ada Biru yang datang selamatkan dia. Khadijah, saya tahu awak sedih. Tapi apa yang Khadijah perlu tahu sekarang ni, semua ni bukan salah Khadijah. Okey? Apa yang Khadijah perlu tahu sekarang ni, Khadijah cuma kejarkan apa yang Khadijah nak, cita-cita Khadijah. Kadang-kadang orang dewasa ni memang suka buat keputusan tanpa fikir panjang. Diorang pun tak fikir pasal emosi orang. Tapi Khadijah janganlah jadi macam tu tau. Apa yang penting sekarang ni, Khadijah teruskan belajar. Khadijah tetap hormatkan cikgu. Okey? Cikgu Aisyah bukan suka-suka marah Khadijah. Cikgu Aisyah nak didik Khadijah. Okey? Khadijah kejar cita-cita dan teruskan jadi orang yang berguna nanti satu hari. Okey? Saya rindukan Cikgu Aisyah. Saya harap Cikgu Aisyah kembali mengajar. InsyaAllah Cikgu Aisyah akan kembali mengajar, tapi dalam masa terdekat ni. Jadi Khadijah janganlah risau, okey?
Cikgu. Dah. Dah. Apa tu? Update dulu.